Kadang-kadang kita balik kerja penat, kita stres, tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Saya teringat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah satu hari dia datang ke rumah Fatimah. Dia dapati Sayyidatina Fatimah sedang tertidur kerana kepenatan. Ataupun dalam riwayat yang kata, ada yang kata kerana Sayyidatina Fatimah rasa tak sihat. Bayangkan, maknanya anak Rasulullah sendiri berada dalam keadaan yang penat bekerja dan sebagainya. Rasulullah tengok Fatimah berada dalam keadaan kepenatan ataupun tak berapa sihat. Lalu Rasulullah ajarkan kepada Sayyidatina Fatimah satu zikir. Sebutkan bila kita berada dalam keadaan penat, stres dan sebagainya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Zikir ini adalah sebenarnya meletakkan pengharapan dan kebergantungan kita kepada Allah. Lalu kalau kita tengok tadi, bila Rasulullah tengok Fatimah kepenatan, penat itu akan diberikan ganjaran oleh Allah. Letakkan kebergantungan kepada Allah. Kalau kita stres, sebab tu dalam riwayat Tirmizi, bila baginda berada dalam keadaan kesukaran, stres, tertekan sebagainya, Rasulullah akan baca, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, Tuhan yang maha menghidupkan, Tuhan yang maha mendirikan. Dengan rahmatmu, birahmatika astaghith, aku memohon pertolongan. Jadi dengan Allah kita mohon pertolongan. Kita stres dengan kerja kita, kita stres dengan bos kita ke, kita stres dengan orang sekeliling kita, amalkan zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan lupa amalkan zikir ini, terutama bila kita dalam keadaan yang tertekan, stres dan kesedihan.